Aduh, boleh tak ada masalah. Berani je Orang kau yang ada ni. kemampuan sila. Tambah pula tinggi panjang renjong ni. Siapa yang tak mau? Okay. Dak tall betul tak? Orang Betul. tak. Bini cakap pinggang je lari kita orang. Okay. Don ni yelah, kalau kita tengok dalam filem Godfather memang popular nama Don. Adakah Don ni daripada Arab juga ataupun daripada Datuk saya buat sendiri sebab nama arwah atuk bapa dia. Don Daniel bin Don Biajid. Okey. So tok saya nama Don Biajid bin Mustafa. Mustafa. So tok saya Mustafa. Okey. Mustafa bin Hamidun. Okay. So zaman hidup Hamidun dikenali dengan nama Pak Don. Okey, Pak ambil Don. belakang je. Yes, kenal pula nama tu kan kalau zaman dulu-dulu dia gelaran ganti kepada Sir. Okay. Zaman dulu di Oxford. Alright. Don ni adalah Sir. Oh. Nama pangkat dah. Dia Sir, cikgu kan. Kalau cikgu kita panggil Mr. Kita tak panggil Sir apa-apa, kita panggil Don apa-apa. Okey. Oh, okay. So perempuan nama Dona. Okey. Macam kakak saya Ainul Basirah Dona. Okay. So kalau siapa lah ada terselisih dengan orang yang ada nama Dona, ada nama Don, insya-Allah tu keluarga saya. Okay. Dona. Habis Cuma berhati-hati. Dalam Malaysia sekarang nama Don Daniel saya dah ada 5 orang nama budak nama Don Daniel. Jadi kena tengok bin dulu. Anak-anak ustaz macam mana? Jadi kena bagi tahu juga wartawan jangan buat cerita saja-saja. Don didenda di sekolah hati dulu. Tengok bin bukan dia ustaz. apa. Okay. So, anak-anak ustaz macam mana nama? Yang sulung Don Mustafa,